Di sebuah kampung lama yang terletak di pedalaman Sabah, penduduknya hidup dalam suasana tenang dan aman. Namun, ketenangan ini hanya bertahan ketika siang hari. Apabila malam menjelma, kisah-kisah seram mula kedengaran, terutamanya tentang balan-balan yang berkeliaran mencari mangsa. Jun, seorang gadis kampung yang baru berpindah ke situ, tidak begitu percaya dengan cerita-cerita seram yang sering diceritakan oleh orang-orang tua. Pada suatu malam ketika bulan penuh menerangi langit, Jun berjalan ke perigi kampung untuk mengambil air. Suasana malam begitu sunyi, hanya angin yang mendesir di antara dedaunan pokok-pokok kelapa. Semuanya kelihatan tenang sehinggalah dia tiba di perigi. Sewaktu Jun sedang menimba air, tiba-tiba dia terasa seperti ada sesuatu yang sedang memerhatikannya dari dalam kegelapan. Jantungnya berdegup kencang dan perlahan-lahan dia menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya dia apabila terlihat sesosok kepala terapung-apung di udara, dengan mata merah menyala dan rambut panjang menutupi wajahnya. Kepala itu perlahan-lahan menghampirinya, disertai dengan bunyi mendesir yang mengerikan. Di bawah kepala itu tergantung organ-organ dalaman yang berlumuran darah. Jun terkaku, tidak mampu bergerak. Balan-balan semakin dekat, seperti mahu menghisap darahnya. Setelah beberapa saat terdiam dalam ketakutan, dia akhirnya berjaya menggerakkan kakinya dan melarikan diri sekuat hati menuju ke rumahnya. Dia berlari melalui jalan kecil yang gelap, dengan balan-balan terus mengejarnya dari belakang. Organ-organ dalaman hantu itu menjalar seperti tentakel, coba mencapainya. Penduduk kampung yang mendengar jeritan Jun segera keluar dengan membawa obor dan garam, bahan yang dipercayai mampu menghalau hantu balan-balan. Mereka berlari menuju ke arah suara jeritan dan akhirnya berjaya melihat balan-balan yang sedang terbang ke arah hutan. Tanpa membuang masa, mereka melemparkan garam ke arah balan-balan tersebut, menyebabkan hantu itu menjerit kesakitan sebelum melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Keesokan paginya, kampung itu kembali tenang, tetapi perasaan takut masih menghantui penduduk kampung. Mereka mula menggantung daun pandan berduri di sekeliling rumah sebagai perlindungan daripada balan-balan. Walaupun hantu itu telah hilang, kisah seram tentang balan-balan tetap hidup di kampung tersebut, mengingatkan mereka bahwa ancaman itu mungkin kembali pada bila-bila masa.